Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ungkapan itu diungkapkan oleh sebahagian para ulama apabila mengenangkan bahawasanya malam yang terdapat Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan telah pun berlalu. Mailah berapa puluh malam pun dalam bulan Syawal, pasti tidak akan ada Lailatul Qadar. Datanglah berapa malam dan berjagalah sepanjang malam pun di dalam Zulqa'dah dan Zulhijjah, pastinya mustahil untuk akan ada Lailatul Qadar. Bermalamlah sepanjang malam dalam bulan Muharram, nescaya kita tidak akan jumpa walaupun sesaat malam Lailatul Qadar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ungkapan yang diungkapkan juga oleh sebahagian para ulama apabila mereka mengingatkan bahawa di dalam bulan Ramadan Allah menggandakan setiap perkara fardu yang kita lakukan sehingga 70 kali ganda. Maka berakhirlah 70 kali ganda itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala